Okey, sekarang saya nak tunjukkan setiap fungsi lah. Okey, kat bawah ni dia ada, yang ni untuk set, dia ada set hari, set tarikh, set bulan dan broadcast lah. Kat sini ada log, apabila kita buat broadcast ke kita data message, dia akan log kat sini, sama dia akan tunjuk log. Ni adalah remark lah, nanti anda boleh tengok. Okey, ni set hari. Okey, untuk sistem Google Sheet ni, dia akan hantar message ni berulang-ulang lah. Kalau macam untuk hari ni, kalau kita set masa, dia akan jadi setiap hari Ahad ke, dia akan hantar berulang-ulang. Contoh macam hari ni adalah hari Sabtu. Sebabkan nombor penerima tak ada, jadi dia tak berjaya hantar. Contoh saya masukkan nombor penerima, contoh. Okey. Kat sini hari Sabtu, masa 24 jam. Jadi masa dia sekarang ni pukul 10 malam 22.05. Okey. Nanti apabila saya nak 04 je lah. Okey, selepas sampai tanya ni dia akan hantar lah. Ini untuk hari. Hari ni kalau anda nak hantar mesej setiap hari mengikut hari anda tetap, anda boleh pilih lah. Okey, yang untuk yang ada color ni, yang ni tempat anda tak boleh nak adjust lah. Jangan buat apa-apa. Sebab ini sistem akan diisi secara auto. Nanti saya akan explain yang lain-lain. Cuma saya nak explain dulu. Ni hari ni untuk apa? Untuk dia hantar mesej pada hari tertentu yang kita set. Tarikh pula dia akan hantar mengikut tarikh lah. 1 bulan 1, 1 bulan 2, 1 bulan 3, 1 bulan 4. Jadi selama mana data ni anda isi, nanti dia akan hantar mesej ni berulang-ulang lah. Kalau 6 bulan 1, 6 bulan 2, 6 bulan 3, macam ni. Ni untuk tarikh. Yang ni untuk tarikh lah. Ni mungkin kalau anda buat bisnes, mungkin tuition ke, mengaji ke, nak collect yuran kan, nak ingatkan pada anak murid ke ibu bapa, bolehlah guna yang ni. Jadi mungkin untuk peringatan doa Jumaat ke apa-apa, mengikut kesesuaian. Okey, set bulan ni pula, dia akan hantar hanya pada tarikh yang tertentu yang anda set. Kalau anda set tu 1 hari bulan 1, maka dia akan hantar pada 1 bulan 1 2006, 2007, 1 bulan 1 2007, 1 hari bulan 1 2008, macam tu. Yang ni mungkin untuk birthday ke apa ke, anda boleh isi kat sini lah. Yang belakang nanti saya explain kegunaan dia dulu. Untuk broadcast, ini untuk broadcast minimal lah. Untuk broadcast yang simple lah. Kat sini dia, jadi saya tunjuk demo lah. Saya tunjukkan demo. Jadi macam yang belakang ni, yang ni type ni anda boleh pilih sama ada nak hantar teks ke, nak hantar image ke, nak hantar dokumen. Dokumen ni macam PDF. Untuk image ni anda boleh anda boleh letak sini post image. Anda boleh boleh masukkan image apa yang anda nak kat sini. Anda masukkan image. Contohlah anda masukkan image kat sini kan. Jadi anda boleh copy dari link ni, dan anda masukkan dekat URL apa untuk ID file ni, kat sinilah ni. Kalau untuk dokumen, anda letak dekat Google Drive. Anda dekat macam kat remark saya ni lah. Okey, ni file standard tapi untuk guna kat sini anda tukarlah dia guna untuk link ni. Anda ikut format ni lah. Anda kena adjust sikit mengikut format ni. Untuk PDF anda guna format ni. Nanti anda masukkan lah dekat URL ni. Kalau PDF tu anda kena masukkan nama dia. Macam ni. Nanti anda boleh test. Apa lagi? Okey. Yang belakang ni anda boleh adjust ni. Ni kalau anda nak panggil variable apa. Atas ni adalah variable lah. Ni kenapa macam ni? Ni adalah variable lah. Okey. Ni anda boleh adjust. Kalau tengok sini kan, dia panggil hi, dia ambil nama ni. Header ni nama. Ni dia variable lah. Yang ni untuk cara nak adjust ni saya akan tunjuk nantilah. Ada video lain. Untuk yang lain, untuk broadcast ni sama. Kat sini ada tempat anda nak type message.
Anda type mesej, anda boleh ni lah. Kat sini sama juga. Anda boleh hantar mesej teks ke email ke dokumen, bergantung pada anda nak hantar mesej lah. Kat sini nak masukkan file image ataupun PDF. Ni nak nama untuk PDF ni, masukkan nama lah, nama PDF lah. Nama PDF kalau anda pilih PDF lah. Okey, yang ni Etikan Friendly. Friendly ni fungsi apa? Contohlah anda ada 10 nombor kan. 10 nombor untuk hantar WhatsApp. Contohlah anda ada 50 nombor lah. Anda masukkan nombor. Yang ni tak payah adjust. Ini auto system. Katakan anda ada 50. Friendly ni katakan anda aktifkan. Yang ni tekan kat sini. Aktifkan. Katakan anda kata selang penerima maksudnya dia broadcast kepada 3 orang. Lepas tu nombor keempat tu dia tak akan hantar, tapi dia akan hantar ke nombor ni dulu. Maksudnya selepas 3 mesej dia akan hantar. Kalau ada 2 lah. Sini anda boleh masuk maksimum 10. Maksimum 10. 10 nombor. Maksimum lah. Jadi anda kat sini anda masukkan. Anda masuk jangan lupa koma lah. Masukkan. Lepas tu ni adalah message friendly lah. Yang ni maksudnya dia akan auto, dia akan rotate sendirilah. Ni fungsi dia adalah satu fungsi untuk mengurangkan risiko ban lah. Nanti kalau anda dapat terima ni ke nombor yang anda set ni, anda reply lah. Jadi WhatsApp tu macam dia punya skor dia tinggi sikit. Jadi kalau ada 50 dia hantar 3 sini, lepas tu 3 sini, 3 sini. Dia macam tu lah. Kalau ada 2, 3, 2, 3, 2 macam tu. Ni anda boleh test nanti. Anda boleh test. Secara ringkas dia macam tu lah. Dia guna dia tak susah sangat pun. Cuma broadcast ni dia ada limit lah. Google ada limit ni untuk simple lah. Mungkin broadcast ni 10 nombor. Cara nak guna dia macam ni. Anda masukkan nombor lah. Masuk nombor penerima. Ada kod negara lah. Contoh Contoh ni sebagai contoh sajalah. Sekejap Sekejap. Kenapa tak boleh? Contoh. Ni contoh nama dia Ali katakan. Apabila anda dah set masa ni, anda set contoh nak hantar ni gambar kan. Kalau gambar, kita ambil image, anda pergi kat bahagian WhatsApp macam nak guna, anda masukkan nombor penerima. Anda pergi ke atas ni. Anda tekan hantar. Contoh saya hantar hantar macam tu. Tekan yes. Contoh cara nak guna broadcast. Nanti anda tengok kat sini. Dia akan sending. Dia tengah hantar ni. Lepas tu okay, dia berjaya buat satu nombor sajalah. Dia akan macam ni lah. Contohlah kalau dah siap semua, anda nak hantar nombor lain kan, anda pergi kat WhatsApp ni, anda tekan je reset. Ataupun katakan anda hantar tu ada fail. Disebab apa? Anda tersilap kan. Anda dokumen ni nak hantar dokumen tapi file dokumen tu tak ada. Anda silap. Ni tak image. Anda kena tak file dokumen tapi sini fail kan. Anda just tekan kat WhatsApp ni, anda je hantar. Jadi dia hanya hantar dia akan hantar balik mesej kepada nombor yang fail je. Yang sukses dia tak akan hantar lah. Macam tu sistem ni. Okey, ni secara ringkas. Nanti anda boleh test lah. Boleh test nanti apa lagi Okey, yang itu je lah. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana kita nak guna yang ni. Kita nak adjust untuk kesesuaian. Saya akan tunjukkan video nanti.